Tudung baru yang Ana pegang ni Bella Exclusive. So Bella Exclusive ni korang boleh tengok warna dia menarik sangat. Kita bukan ada satu colour, kita ada macam-macam colour yang menarik yang korang boleh pilih and boleh gayakan. So macam mana nak pakai? Senang je. You guys just sarung. Sarung je. Tengok tu. Bila kita sarung je terus terletak. Sebab apa? Awning kita awning scuba. Dan ada juga pelapik dagu, so dapatlah cover double chin tu, nampak sikit muka kita runcing walaupun bulat, okay? So material yang kita pakai ni material cotton lining jersey. So bila pakai dia kain yang ringan, so tak payahlah risau kalau nak buat pergi travel ke, nak lipat-lipat jadi tebal, tak. Saiz dia tak makan ruang. Akak, walaupun ni tudung sarung, ini bukan tudung sarung biasa. Sebab apa? Tengok ni, metal tag dia cantik kan? Dahsyat betul. Sebab apa? Kita tak pakai plastik tau. Kita pakai metal tag. Metal tag dia tu very exclusive. So bila kita pakai tu nampak elegan, boleh gayakan dengan pelbagai outfit. Okay, tengok design depan dia. Cantik betul. 2 layer. Depan 2 layer, belakang 1 layer. Memang kita nak nampak extra sikit. Lepas tu, tudung ni ada pelbagai warna. Tak silap Hana ada lebih 20 warna. So bolehlah borong. Hari ni pakai lain, esok pakai lain, lusa pakai lain. Tak pun kita boleh beli untuk mak mertua. Siapa lagi? Adik, kakak. Semua boleh pakai tudung yang sama. Sebab apa? Cantik betul. So kalau akak-akak nak dapatkan tudung yang cantik ni, boleh dapatkan di Imora Hijab.